Okay, hai. Assalamualaikum. Depan aku ni ada satu RC yang aku dapat daripada Shopee untuk buat review kepada korang semua follower dan subscriber aku. So RC ni jenis Jeep. Jeep ke off-road, 4x4 lah, bukan Jeep lah, 4x4. Harga bawah 150. Korang akan dapat apa bila korang beli ni? Jom kita tengok sama-sama. Okay, ni aksesoris je. Okay, so dia ada 3 variant, warna putih, warna biru dengan warna merah. Kalau korang nak macam Hilux tu, dia macam bentuk Hilux lah, macam lah dia warna putih. Tapi yang ni dia colour biru, dia macam old school punya truck. So jom kita tengok apa yang korang akan dapat. Ni biasalah charger, manual. Ni dia punya belakang tu. Kalau tengok nampak belakang tu. Ni dia punya controller. Aku tak ada bateri, tetapi nanti next video aku akan try main kereta ni dekat off-road. Kita nak tengok dia boleh main off-road tak. Sebab dia declare dia punya boleh main off-road. Kita tahu tepi dia barang-barang dia. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk kat korang dulu apa yang korang akan dapat. Ni dia punya aksesoris, stiker, ni remote dia. Ini macam cermin, nanti boleh pasang kot. Lepas tu korang akan dapat ni, ni hood belakang ni punya ni. Nanti boleh pasang, boleh buka tapi dia boleh bounce lah. So aku rasa macam memang boleh untuk main off-road, sebab dia ada spring. Okay, lepas tu korang akan dapat manual. Manual tak ada apa lagi pun, bahasa Cina kan, mana nak faham. Okay, dia charge. Dia pakai bateri. Remote control pakai bateri kot. Dia punya pakai apa tak tahu. Nanti kita akan tengok satu persatu. Macam mana nak buka. Ni. Dia punya ni pakai bateri ni. Sekejap. Ni untuk bateri ni ke? Untuk cas. Ni untuk cas. Ni untuk cas bateri dia kat sini. So jom. Ni untuk cas. Dia tak bagi kepala plug ni, dia bagi USB dan juga ni sahaja. Tapi tak tahulah berapa lama boleh tahan. Lepas korang dah cas, korang masuk kat sini, korang boleh plug and play. Untuk dia punya ni, aku rasa korang kena pakai bateri. Sekejap kita try buka sekejap. Akan pakai bateri yang tu kot. Nak buka ni sekejap. Dia ada bagi screwdriver untuk buka ni. Rasa bateri ni kena pakai bateri AAA kot. Kita try tengok apa yang bateri dia pakai. Okay, mana nak buka dia. So untuk remote korang kena beli bateri AA, bukan AAA AA 1.5 volt. Korang masuk kat sini, korang screw balik dekat sini. Lepas tu korang boleh main lah. So sekarang ni apa yang aku nak tunjuk adalah apa yang korang dapat. Korang akan dapat ni remote, aksesoris, tempat pasang dia, skru dia, part dia. Ni charge bateri dia kecil lah. Bagi aku macam tak cukup lah. Nanti aku nak try modified bateri ni. Tapi aku kena charge dulu, sebab aku tak charge lagi, baru sampai barang ni. So tak boleh main lah. Nanti next video kita akan cuba main dan kita akan pasang part-part dia ni. So jom kita tengok bahagian bawah dia. Ni bahagian dalaman dia. Bahagian depan. Apa macam ni? Dia macam tak kukuh. Ni bahagian motor dia. Dia ada suspension, nampak tak? Suspension depan dan belakang. So maknanya dia boleh naik batu. So nanti kita akan buat uji kaji dari suspension. Nampak suspension. Ni switch on off dia. Ini motor dia. Tapi aku tak pastilah dia punya power dia macam mana.
Nanti kita akan test dalam next video. So dia cakap boleh climbing car series collectible model 1:16. So dia ada 3 jenis, merah, putih, biru. So korang boleh tengok dekat bag, nanti bag produk yang aku tag tu. Lepas tu korang boleh beli kat situ. Tapi kalau korang tak nak beli dulu tak apa, korang tunggu aku test dulu main. Nanti aku akan update kat korang okey ke tak okey. Sekarang ni aku nak kena charge dulu bateri dia. Dan aku nak beli bateri untuk remote dia ni. Tak ada apalah ni. Ni untuk adjust tayar dia. Ini biasalah standard kan, kanan kiri. Ni nothing berbeza. Semua standard kereta RC. Cuma harga dia bawah 150. Korang boleh check dekat web produk. Okey, nanti kita akan test kereta ni. So, tapi aku rasa aku nak pasang dulu lah part-part dia ni. Oh, ada skru. So, korang tunggu kejap. Aku nak pasang dulu part-part ni. Nanti dah charge bateri ni, kita boleh terus main je kan. Sekejap lagi aku tunjuk kat korang hasil dia, okey. Aku nak pasang ni kejap part-part dia. Nanti aku tunjuk kat korang hasil dia macam mana. Ni part cermin dia ni. Ni part cermin. So aku nak pasang jap. Nanti aku tunjuk korang hasil dia macam mana. Okay.
Okey, ni hasil dia. Dah pasang side mirror, door punya pembuka pintu, ni door step. Lepas tu aku dah pasang dia punya lampu tailgate belakang, stiker dia. Ni dia punya exhaust punya ni. Belah sini samalah. So ini dia punya aksesoris lah untuk kalau bawa barang. Macam kalau kereta 4x4 nak bawa barang tak nak basah, pasanglah dia punya ni. So dah siap, dia just klik saja, semua dah siap. So inilah hasil dia lepas aku dah pasang semua part dia. Nanti sekejap Okay. Okey, ini hasil dia selepas aku dah pasang part dia. Jom kita tengok. So lampu stiker semua dah siap. Aku nak cas dulu bateri dia sebab bateri tak cas lagi. Dan bateri remote ni pun tak beli lagi. Nanti part 2 aku akan try main off-road kereta ni. Kita tengok sejauh mana dia punya power, berbaloi tak korang nak beli ataupun tidak. So kalau korang berminat, sebelum aku nak test ni, kalau korang nak beli juga untuk hadiahkan dekat orang ke apa ke, korang boleh tengok dekat back product yang aku tag tu. Okay, ni dia. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.